Kalau kerja semata-mata nak kejar duit, hidup kita akan terperangkap. Kajian menunjukkan hampir 80% anak muda dekat Malaysia ni habiskan pendapatan hanya untuk komitmen asas sahaja, macam sewa, bil dan juga makanan. Sebab tu ramai yang rasa bosan dan juga hilang semangat bekerja. Tapi kalau kita tengok orang berjaya, mereka bukan kerja untuk duit tau. Mereka kerja untuk dapat pengalaman. Pengalaman itu ajar mereka cara urus perniagaan, cara buat keputusan dan juga cara meyakinkan orang lain. Lebih penting lagi, mereka gunakan kerja tu untuk bina portfolio. Portfolio merupakan bukti yang boleh ditunjukkan kepada dunia. Data LinkedIn menunjukkan 75% majikan lebih suka calon yang berkemahiran dan berpengalaman berbanding sekadar mempunyai sijil. Portfolio itulah sebenarnya pasport yang akan memberikan kita peluang kerja yang lebih besar dan juga gaji yang lebih tinggi dan kebebasan dalam kerjaya. Tambahan pula, zaman ni jaminan kerja memang dah tiada. Bila-bila masa je kita boleh dibuang kerja. Jadi, kalau kita fokus kepada gaji sahaja, kita tak dapat apa-apa. Kalau kita fokus pengalaman dan portfolio, ia akan bantu kita untuk dapat kerja lain ataupun bina kerjaya sendiri sekiranya diberhentikan. Orang yang kerja untuk duit semata-mata cepat penat. Tapi orang yang bekerja untuk pengalaman, lambat laun kejayaan akan mengikuti mereka.